Tanda-tanda orang yang ada masalah jantung. Yang pertama, bila buat aktiviti, contohnya macam naik tangga je, lepas tu tiba-tiba rasa dada ni berat, rasa macam ketat. Lepas tu, nafas pula jadi pendek. Dan yang paling pelik, bila tengah rehat tu, tiba-tiba keluar peluh sejuk. Dekat bahagian tengkuk terasa berat, dekat bahagian belikat terasa sakit, dekat bahagian dada terasa berat dan dekat bahagian rahang ni terasa macam panas. So, nak tahu seseorang tu ada masalah jantung ataupun tidak, kena buat pemeriksaan sebab simptom-simptom tu lebih kurang macam orang yang kena GERD. Orang yang kena GERD pun dapat tanda-tanda yang sama juga. So, bila kena masalah macam ni, yang pertama mesti kena jaga makan. Elakkan makanan yang bertepung, bergula, lepas tu yang berminyak, yang terlalu berminyak. Kalau boleh makanan-makanan ringan ataupun fast food, elakkan buat sementara waktu. Dan orang yang ada masalah jantung, mesti kena kuatkan kaki, mesti kena kuatkan tangan. So, macam mana nak kuat? Buat je senaman ringan, mana yang mampu saja untuk kuatkan kaki dan tangan. Mesti kena cukupkan tidur, lepas tu siapa yang merokok tu, kurang-kurangkanlah sikit merokok. Sebab merokok tu pun boleh menyebabkan darah jadi pekat. Semuanya dekat dalam media sosial ni, ada juga yang sharekan petua untuk masalah jantung sebat. Katanya suruh buat macam ni, selama 3 minit. Itu adalah ilmu yang sesat, lagi menyesatkan, terutamanya untuk masalah jantung. So, kalau ada masalah jantung, sebaiknya buat pemeriksaan cepat. Kena ubah lifestyle, kena jaga makan, jaga tidur, lepas tu kena bersenam. Kuatkan kaki, kuatkan tangan untuk kuatkan jantung. Itu sahaja caranya, tiada jalan ringkas dengan setakat tepuk-tepuk ketiak, tak jadi. Nak belajar lebih lanjut berkaitan rawatan tradisional untuk jantung, bolehlah follow Cikgu Rud.